Semua pergi kerja, keluar rumah pukul 7 pagi, balik rumah pukul 7 petang. Anda parking kereta macam mana? Itulah kerja dia. Macam mana kita nak selesaikan masalah trik yang pertama ni adalah dengan install dashcam yang ada 24 hour monitoring system. Dia akan record segala jenis event yang berlaku berdekatan kereta anda semua. Kereta lalu depan kereta anda, dia akan record the whole thing. Kalau ada orang sentuh kereta pun dia akan record event tersebut. Itu yang bagusnya dashcam yang ada 24 hour monitoring system. Tapi dashcam 24 hour monitoring system ni ada banyak jenis. Jadi anda semua kena tahu jenis dashcam yang sesuai dengan kereta anda. Dan lagi satu cara untuk mengelakkan ni, untuk counter trik yang pertama ni, cara dia adalah dengan parking di tempat yang selamat. Tempat yang ramai orang, rumah landed boleh pasang CCTV. Kalau rumah kondo ataupun apartment yang tak ada fix parking, parking di tempat yang suasana dia meriah, yang ada orang lalu lalang setiap masa ataupun berdekatan dengan guide. Paling selamat sekali, of course, kena pasang GPS. Servis kita ni terpakai untuk semua jenis kereta. Cuma kenapa kita fokuskan dekat Hilux dengan Velfire adalah sebab kereta ni adalah kereta yang panas. Jadi bila kereta ni kereta panas, kita nak mengurangkan lagi risiko daripada kereta anda semua tu dibawa lari. Kita nak mengurangkan risiko. Untuk owner-owner kereta yang panas ni, anda semua kena bertindak dengan segera. Pencuri ni makin lama makin power. Kita kena jadi lagi power daripada pencuri. Anda semua kena mengubah teknik pencegahan anda semua tu kepada cara yang lebih moden. Modern problem requires modern solution. Sebab saya nak anda semua lebih berhati-hati dan upgrade security system kereta anda semua. Kereta anda semua tu adalah kereta yang hot item untuk black market.